Mix seafood. Kita ada udang, kita ada sotong dan kita ada fish fillet. Kita pakai French dill tu. Sekali kita campur dalam blender kita. Chef, ikan apa yang serve kat sini? Sini kita ada serve ikan perch, pulak, sibas dan juga halibut. Kita ada juga salmon. Dia bread crumb. Dia bukan kita pakai batter. Yang ni apa ni? Kita punya mushi fish. Ini pimpin yang direbus dan dimasukkan bahan kita lenyekkan dia menjadi mushi. Traditional fish and chip dia. Lalu makan dengan tartar sauce. Ini kita punya seafood chowder kita. So dalam dia ada apa sebenarnya, Chef? Sotong, udang, mussel dan isi ketam, dan juga kita ada smoked salmon yang penuh dengan seafood, penuh dengan creamy, dan juga kita bagi special bun. Saya rasa dia punya strong seafood taste. Air seafood pun kau boleh terasa sekali. Ini dia coleslaw. Harga dia RM6. Punya sayur rangup-rangup. Apa ni? Seafood bun. Seafood pie dia punya burn smell tu memang menusuk. Dia ada mix seafood kat dalam, white creamy sauce, sikit herba dan juga peas. Dia punya pie ni betul-betul full filling, penuh rasa dia. Fish goujon tortilla, harga RM27.50. Kau dapat sekali dengan fries. Dia punya fries pun banyak. Ni dia Fisherman Seafood Bucket, harganya RM25.50. Kau akan dapat portion yang banyak macam ni. Ikan Alaskan pollock. Ini dia punya syarat dia, kau dapat dia panas, kau terus saja ngap. Sedap. Cantik dia punya masak dia. Overall, makanan kat sini sedap, kena dengan selera. Tempat pun baru, bersih, selesa. Bagi sesiapa yang teringin nak makan fish and chip, ini adalah tempat yang korang kena cuba.